Hai fotografer, videografer. Biasanya bateri kamera hampa simpan macam mana? Adakah hampa letak dalam beg macam tu je? Lepas tu hampa bawa beg tu pi sana pi sini, kena ayak, kena debu, hampa komplain bateri kamera hampa tu dah rosak. Baru pakai sat je dah rosak. Padahal dia punya bateri ni tak rosak pun, disebabkan kontak ni kena ayak, kena debu, masuk dalam kamera, kontak tu tak berapa kena pada kamera. Sebab tu lah bateri hampa performance drop sikit. Kenapa hampa tak pakai casing yang macam ni? Kan? Inilah dia bateri case yang aku suggest untuk hampa guna daripada jenama Lano. Betul ya sebutan aku? Lantaklah kalau salah pun kan. Packaging dia memang simple. Kita buka dulu. Ni apa benda ni? QC Pass. Tak payah tengok lah. Benda simple je pun. Inilah bateri case nya. Plastik dia ni kan, aku pegang boleh rasa memang agak keras tau. Kita nak buka pun dia agak liat juga. Atas penutup dia ni ada brand Lano. Agak berkilat juga. Okey, mari kita buka tengok. Selesai buka, apa yang kita boleh nampak dekat sini, dekat dia punya keliling penutup ni boleh nampak rubber ring untuk elakkan ayak masuk. Lepas tu dekat bahagian bawah ni tempat kita letak bateri ni, dia macam span tau. Dia lembut. Jadi kalau terjatuh ke bateri hampa tu selamat lah. Tak ada lah bateri kamera kita tu terhantuk dalam keadaan yang agak kasar. Selain daripada tu, bateri case ni bukan boleh muatkan 2 bateri saja, dia juga boleh muatkan 2 kad SD dan juga 2 micro SD. Boleh lah nak dijadikan simpanan ekstra untuk kita punya storage. Menurut apa yang mereka iklankan, mereka kata case ni boleh tahan air dan juga tahan debu. Jom kita try spray sikit. Dia punya permukaan plastik ni jenis yang tak berapa nak melekat air. Adakah dalam tu akan basah? Jom kita buka tengok. Nampak ni kering je dalam ni. Jadi kalau macam hampa dalam hujan lebat ke, casing ni boleh lindung bateri hampa. Untuk nak beli bateri case ni, hampa just check out je dekat bahagian bawah ni. Senang je. Buka pautan tu, dia akan bawa hampa ke Shopee.